Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Azim Rosnan di dalam Podcast Madani. Podcast Madani adalah inisiatif daripada Sekretariat Pengukuhan Madani Universiti Awam Malaysia berkolaborasi bersama IIUM FM, radio rasmi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Podcast Madani bertujuan untuk memberi pencerahan dan juga penerangan tentang konsep Madani yang ada di Malaysia kepada para pelajar dan juga para belia di Malaysia. Alhamdulillah, hari ini adalah episod pertama, episod sulung Podcast Madani. Saya tidak seorang hari ini, Alhamdulillah. Saya bersama Brother Hakim. Assalamualaikum Brother Hakim, sihat? Waalaikumsalam Saudara Hazim. Alhamdulillah. Jadi Brother Hakim susah datang sini ke senang? Disebabkan cuaca hari ini dia kurang memberikan kerjasama, agak sukarlah perjalanan nak ke sini. Dan ini kali pertama sebenarnya saya ke bangunan HS yang menempatkan IIM TV dan juga IIM FM. Baik. Sebelum kita mengenali lebih lanjut tentang Brother Hakim, topik kita pada hari ini adalah pengenalan ataupun penghayatan konsep Madani di dalam kehidupan kampus. Jadi kita teruskan dengan Brother Hakim. Tak kenal maka tak cinta lah kan Brother Hakim kan? Betul. Jadi boleh Brother Hakim kongsikan latar belakang Brother Hakim sikit untuk para penonton kita. Okey, baik. Terima kasih Saudara Hazim menerusi kita pada hari ini. Saya merupakan, nama penuh saya lah, saya mulakan nama saya Muhammad Hakim bin Muhammad Syafawi. Saya merupakan pelajar tahun 2 daripada Kuliah of Education, majoring dalam bimbingan dan kaunseling, dan minor saya pendidikan moral lah. Itu berkaitan dengan pendidikan saya. Dan untuk pada hari ini saya atas kapasiti sebagai presiden bagi Kelab Mahasiswa Madani Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi Alhamdulillah, tahniah Brother Hakim telah menjadi Presiden Kelab Mahasiswa Madani. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Kita bukan sahaja ada tetamu yang biasa-biasa, kita bersama dengan tetamu Presiden Kelab Mahasiswa Madani Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, betul? Betul Saudara Aziz. Alhamdulillah. Jadi saya nak tahulah kan, kita mula teruslah. Saya nak tahu macam mana Brother Hakim terlibat secara langsung dengan program-program Madani ni? Pelibatan saya secara langsung di dalam aktiviti ataupun wadah Madani ini bukannya baru lagi bermula sebenarnya. Ia bermula pada tahun 2023. Detik permulaannya semasa saya di Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, sewaktu saya di Kolej Tingkatan 6 Foresight nama lamanya. Nama barunya sekarang Kolej Tingkatan 6 Tuanku Mukhris. Di situ sewaktu saya memegang jawatan sebagai presiden bagi Majlis Eksekutif Pelajar, kita mendapat pelbagai mandat daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, khususnya melalui sektor pengurusan sekolah harian dan juga direct daripada pengarah Pendidikan Negeri Sembilan sendiri untuk kita melakukan beberapa program kesukarelawanan yang berteraskan kepada politik kenegaraan yang dibawa oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pergerakan program kita pada awalnya adalah aktiviti-aktiviti berkaitan dengan bagaimana ingin membangunkan karamah insaniah. Yang pada tahun itu juga mula diperkenalkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia Wabi Fadlina Siddiq sendiri di bawah kerangka inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia atau kita panggil kerangka 101. Jadi di situ detik mulanya melalui program pembinaan karakter bangsa Malaysia yang sekarang menjadi orang kata pioneer kepada beberapa program Madani di Universiti Awam, di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, dan program itu telah dijadikan orang kata sebagai kerangka utama bagaimana kita hendak membangunkan aspek Madani ini di dalam institusi pendidikan formal dan juga tidak formal. Dan dari situ sehingga ke hari inilah saya mengekalkan boleh dikatakan track record saya dalam aktiviti berkaitan dengan politik kenegaraan dan membawa aspirasi Madani ini daripada Negeri Sembilan ke UIA sendiri. Masya Allah, bagus. Melibatkan diri dalam program Madani itu atas sendiri ke ataupun ada kenalan ke, rasa macam terinspirasi sendiri dengan Perdana Menteri macam tu? Kalau berkaitan dengan orang kata niat ataupun jauh di lubuk hati saya, mengapa saya menerjemahkan diri saya di dalam program ini dan boleh dikatakan menerima pelbagai peluang untuk memajukan program Madani di UIA sendiri adalah kerana minat saya yang terutamanya dalam pentadbiran awam. Saya mempunyai minat yang sangat tinggi di dalam pentadbiran awam. Jadi dan saya lihat program Madani ini salah satu
wacana yang boleh kita gunakan untuk memajukan pentadbiran awam di negara kita. Oh, baik, faham. So, berapa banyak dah Badan Hakim masuk dalam program-program madani? Kalau nak kira tu susah lah. Sebab okay. semasa saya di STPM sendiri di tingkatan 6, dalam setahun kita berpuluh-puluh program. Sebab kami disokong kuat oleh kerajaan negeri melalui Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan sendiri. Dan kita ada beberapa kita panggil sebagai sekretariat di Negeri Sembilan yang akan menguruskan. Kalau di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan kita ada sektor menengah, kita ada sektor rendah, kita ada pendidikan khas, sekolah khas. Setiap sektor, setiap unit tersebut kita akan pecahkan sekurang-kurangnya 3 siri kohort untuk melaksanakan program pembinaan karakter bangsa. Jadi kalau di peringkat universiti awam di UIA sendiri, saya pun baru lagi tahun kedua. Jadi tidak banyaklah yang kita dapat lakukan lagi, dan juga tidak banyak lagi program yang saya dijemput dan juga saya diberikan pendedahan untuk universiti awam lah. Okay. Disebabkan Brother Hakim dah masuk dalam banyak program madani kan. Apa Brother Hakim dapat? Maksud saya, boleh Brother Hakim terangkan apa pandangan Brother Hakim tentang konsep madani ni sendiri? Untuk konsep madani ni, pertama kita kena faham dulu ke-6 prinsip, ke-6 rukun. Kalau kita lazimnya ada rukun negara, betul. Madani pada rukun dia sendiri. Dan saya ingat 2, kemampanan dan juga hormat. Ya, betul. Itu nilai yang paling asas lah sebenarnya. Kemampanan dan hormat boleh dikatakan sebagai common sense yang kita perlu ada dalam kehidupan kita. Selain daripada kemampanan dan hormat, kita perlu ada kesejahteraan. Kita ada perlukan ihsan dalam kehidupan kita. Kita juga perlukan daya cipta. Dalam masa yang sama kita perlukan keyakinan. Dalam kalangan mahasiswa kita lihat keyakinan tu agak luntur. Terutama dalam aspek nak mengedepankan diri untuk memimpin. Walaupun kita ni di UIA leading the way, tapi apa yang kita lihat, they backward their way. Dia berundur ke belakang untuk memberikan ruang kepada orang lain. Jadi untuk konsep madani ini untuk diterangkan atau difahami secara mendalam, dia perlukan minat daripada para pelajar sendiri dan juga komuniti di UIAM sendiri, untuk mereka mempunyai, orang kata, hati terbuka lah nak menerima madani ini secara mendalam dari bentuk kacamata ilmiah. Jadi brother sendiri adalah presiden untuk kelab mahasiswa madani. Betul. Jadi apa peranan kelab ni yang ada dekat UIA? Pada peringkat asalnya, penubuhan kelab ini adalah melalui task force pengukuhan madani Universiti Awam. Dan melalui task force disepakati untuk menubuhkan di setiap universiti kelab. Universiti? Ya, betul. Setiap universiti awam. Maksudnya kita ada 20 universiti awam. Betul. Untuk menubuhkan kelab mahasiswa madani ini sebagai kita boleh katakan penggerak aspirasi pentadbiran kerajaan. Dalam masa yang sama, kita melihat kelab mahasiswa madani ini adalah sebagai penggerak kepada peradaban mahasiswa pada masa ini. Kerana Malaysia Madani ini, kalau kita lihat daripada akarnya, adalah untuk peradaban. Betul. Dari sudut pembangunan insan, ekonomi dan sebagainya. Jadi dalam konteks universiti, kelab mahasiswa madani ini adalah boleh dikatakan kaki dan tangan bagi pihak kementerian untuk membantu kementerian membangunkan mahasiswa yang mempunyai peradaban, ketamadunan yang sangat bagus. Baik. Boleh cerita lagi mendalam tak? Contohnya apa visi misi untuk kelab ni? Untuk visi kami adalah seperti yang saya katakan, membangunkan mahasiswa yang mempunyai ketamadunan. Dalam masa yang sama, kita nak melahirkan mahasiswa ni yang mempunyai ke-6 prinsip tersebut. Kita nak ada keyakinan bila dia berkata di hadapan, dalam konteks perbincangan di dalam kelas, pembentangan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Kita nak mereka ini mempunyai keyakinan. Keyakinan itu bukanlah keyakinan yang sembrono, maksudnya ke depan tanpa apa-apa ilmu atau apa-apa hujah. Kita nak mereka ini keyakinannya dari segi formality, mempunyai idea, mempunyai daya cipta dalam masa yang sama. Jadi sebab itu ke-6 prinsip ini harus digerakkan bersama di bawah kerangka madani, kerana ia saling melengkapi antara satu sama lain. Misi kami pula adalah memastikan supaya environment ataupun ekosistem universiti itu mempunyai pendidikan yang berdasarkan kepada konsep madani lah. Maksudnya dari situ ada sudut
hormatnya, ada sudut ihsannya dalam kalangan bukan sahaja pelajar, tapi di antara mungkin kaki tangan dan juga kaki tangan, pensyarah dan juga pensyarah dan juga pelajar dan juga seluruh komuniti di dalam UIA itu sendiri. Jadi misi ini perlu digerakkan bersama-sama, bukan hanya di peringkat kelab saja. Ia perlu juga digerakkan oleh para pelajar di peringkat akar umbi. Tak kira mereka ini latar belakangnya apa, kerana kita perlu melihat setiap aspek ataupun setiap nilai madani ini adalah sebuah falsafah ketamadunan untuk kita membangunkan sebuah generasi ataupun sebuah negara yang mempunyai orang kata ketamadunan yang dihormati di peringkat antarabangsa. Jadi okey lah. Disebabkan sebut pasal prinsip-prinsip dia, contoh ada adil, hormat tu kan. Saya rasa saya ada hormat dalam diri saya. Tapi macam mana kita nak melengkapi antara satu sama lain tu dalam kehidupan di kampus? Okey, berkaitan dengan hormat dalam konteks kampus di UIA ni, kita kena berbalik kepada permasalahan yang sering berlaku. Sebagai contoh, saya memberi analogi bagaimana seorang rakan dan juga rakan di dalam satu bilik yang sama. Macam mana kita nak menghormati setiap kekurangan dan menghargai dan meraihkan setiap kelebihan yang mereka ada. Mungkin kita sering dengar bentuk ketidakhormat yang selalu dilakukan adalah dengan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, gantung pakaian dalam di tempat-tempat yang tidak bersesuaian, dan juga mungkin hormat itu tidak dilakukan dengan baik, sepertinya membuat bising di dalam bilik darjah ataupun di dalam kelas. Jadi hormat ini, pertama kita harus memberikan kepada orang lain. Dalam masa yang sama, melalui hormat yang kita berikan kepada orang lain, orang lain akan memberikan hormat kepada kita kerana akan wujud sifat memberi dan juga sifat menerima dalam kehidupan kita. Kemudian berkaitan dengan hormat ini, kita sebagai seorang Islam, kita harus menggunakan konsep li ta'arufu. Kita kena mengetahui, kita kena ta'aruf dulu. Mungkin setiap perkara yang berlaku itu, sebagai contoh, kenapa rakan kita sering bising di dalam bilik. Mungkin ada perkara yang perlu dilakukan seperti tugasan berkumpulan. Mungkin rakan kita ni suka sangat bangun lambat. Jadi ta'arufnya di mana? Tanya pada dia apakah punca akar kepada permasalahan tersebut, supaya dalam masa yang sama, bila kita ada hormat, kita ada kesejahteraan. Kerana rasa hormat yang diberikan tersebut akan memberikan kesejahteraan kepada kehidupan kita dan mengurangkan wujudnya sebarang bentuk konfrontasi dan mengurangkan sebarang bentuk pergaduhan dan perbalahan di antara kita dalam komuniti. Faham. Oh, penting juga hormat ni. Betul. Okay, baik. Tapi kan di antara ke-6 teras tu, saya paling kurang faham kemampanan. Macam mana kemampanan di dalam konsep madani ni yang akan diamalkan ataupun untuk diterapkan dalam kalangan para pelajar atau para belia? Okey, kemampanan kita bergerak dulu dalam kalangan konteks pelajar lah. Okey. Kemampanan ini dia mempunyai ruang lingkup yang besar. Okey. Kalau kemampanan dari segi pembelajaran, bagaimana kita menguruskan masa, bagaimana kita menguruskan keadaan mental kita. Kerana kemampanan ini adalah maksud lain bagi keterlangsungan. Bagi maksud lain adalah bagaimana kita nak memastikan gaya hidup kita yang sihat, kekal sihat pada masa yang akan datang. Dalam konteks pembelajaran, ia memerlukan kemampanan yang tinggi untuk kita mengekalkan keputusan akademik yang tinggi. Jadi kalau sebelum ini kita mempunyai rekod prestasi pembelajaran yang rendah, yang tidak baik, bagaimana kita nak melakukan aspek kemampanan adalah dengan sentiasa belajar bersungguh-sungguh, bukan sekadar untuk menghadapi peperiksaan saja. Bermula daripada semester pertama sampailah tahun yang akhir, kita harus mempunyai kemampanan, keterlangsungan dalam kita panggil tekad kita untuk belajar, untuk mendapatkan keputusan yang baik. Bagi belia, saya suka untuk menyentuh kalau dalam konteks belia dan komuniti lah. Kemampanan yang kerajaan cuba untuk sampaikan adalah bagaimana kemampanan dalam kepimpinan. Kita lihat pada masa ini, konteks kepimpinan belia dan komuniti adalah bila naiknya seorang pemimpin takkan ada pengganti kerana tidak ada kemampanan dalam kepimpinan. Kerana dalam konsep kepimpinan yang sebenar, dalam konsep pergerakan organisasi komuniti yang sebenar adalah setiap pemimpin harus memikirkan siapa yang akan menggantikannya, bukan dia ataupun dia lagi pada masa yang akan datang. Jadi dalam konteks kemampanan tersebut,
bagaimana kita nak memastikan komuniti kita ini kekal relevan, kekal aktif. Kalau pergerakan belia tu, macam mana pergerakan belia tu harus didengari sepanjang masa. Bagaimana pada 5 tahun yang akan datang ia masih dipandang oleh masyarakat. Jadi itulah kemampanan yang kita harus utamakan dalam konteks belia dan juga society ataupun masyarakat. Faham. So cerita pasal kemampanan keterlangsungan. Jadi kalau dalam konteks saya, apabila saya adalah seorang pelajar, saya untuk mencapai satu objektif dalam kehidupan saya kena ada jadual dalam hidup saya, jadual belajar, jadual dalam mengukuhkan keimanan saya bersama Allah juga. Jadi saya akan dapat apa yang saya nak capai. Betul? Untuk dalam konteks kemampanan. Betul. Baik, alhamdulillah. Jadi bagaimana, apakah nilai ataupun cabaran untuk brother sendiri, cerita pasal diri brother sendirilah. Macam mana brother nak amalkan nilai konsep madani tu pada awalnya sehingga sekarang, dan apa cabaran yang brother Hakim alami? Cabaran itu nak dalam konteks akademik ke ataupun dalam kehidupan? Saya rasa mungkin sebab kita cerita pasal kehidupan di dalam kampus kan. Betul. Mungkin boleh selit sikit kedua-duanya. Cabaran bagaimana kita nak sustain ataupun sentiasa menghayati konsep madani ini lazimnya dihadapi oleh para pelajar adalah bagi mereka ini, pertama bagi mereka yang memahami konsep madani itu sendiri. Bila mana mereka telah memahami, cabarannya bagaimana mereka nak mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Mereka faham apa itu hormat, mereka tahu macam mana nak menghormati orang, tetapi kadang-kala mereka sendiri lupa bahawa hormat itu harus diberikan dalam bentuk yang pelbagai. Bukan sekadar hanya salam dan cium tangan. Namun hormat ini juga harus diberikan dalam pelbagai bentuk secara verbal ataupun non-verbal. Secara perlu dilontarkan secara di hadapan, ataupun kita boleh memberikannya dalam pelbagai bentuk. Seperti memberikan makanan kepada orang yang lebih tua, meraihkan kekurangan orang lain, terutamanya di dalam UIA ini kita mempunyai ramai pelajar yang kurang upaya. Jadi konteks hormat itu sering kita lupakan terhadap golongan ini. Macam mana saya boleh katakan ia sering dilupakan? Kadang-kadang kita lupa yang mereka ini wujud. Bahkan kita membelakangi mereka dalam beberapa keputusan. Jadi sebagai seorang mahasiswa dan juga dalam konteks kelas, kita harus meraihkan rakan-rakan kita yang mempunyai pelbagai perbezaan. Itulah hormat yang ingin disampaikan. Kemudian dalam konteks bagi pelajar yang tidak memahami konsep, bila mana mereka tidak memahami konsep tersebut, memang itu adalah satu alasan yang mudah untuk mereka katakan untuk tidak melakukan apa-apa prinsip madani. Jadi langkah yang harus mereka lakukan, pertama membuka diri mereka untuk mendengar dan juga memahami apa itu Malaysia Madani secara ilmiah, dan mempelajari dan mendapatkan input bagaimana ingin melakukannya secara amali di dalam konteks komuniti dan juga konteks sebagai seorang mahasiswa. Jadi barulah kesemua 6 prinsip madani tersebut boleh diaplikasikan, dan sebarang cabaran pasti boleh diatasi sekiranya mereka ini mempunyai kefahaman. Jadi tanpa kefahaman ia tidak akan menjadi apa-apa, hanya slogan sahaja. Faham. So kalau cerita pasal dalam kelas, apakah cabaran untuk rasa untuk mengamalkan rasa hormat tu? Contoh kalau dalam kelas kita di UIA, kita tahu kita bukan sahaja hanya orang Malaysia ataupun berbahasa Melayu, tetapi kita ada juga pelajar international. Kebanyakan pelajar kelas kebiasaannya kalau dah cakap bahasa Melayu memang cakap bahasa Melayu lah. Betul. Lepas tu bila ada international sekali, dia tak faham. Jadi bila kita ada rasa hormat tu sendiri, kita cakap perkara yang penting agar mereka juga faham. Contohnya bercakap dalam bahasa Inggeris. Ya, betul. Kesefahaman itu yang penting sebenarnya untuk merealisasikan nilai hormat. Betul. Okay, baiklah Brother Hakim, banyak lagi kita nak sembangkan ataupun banyak yang lagi kita nak bualkan. Banyak perkara-perkara yang bermanfaat yang telah dikongsikan untuk sesi yang pertama ni. Boleh kita
Jadi saya nak berehat seketika, boleh pada Hakim? Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Kepada para penonton, kita nak berehat seketika. Jadi kepada para penonton, jangan lupa untuk subscribe YouTube IIUM FM dan juga YouTube ODR SDCE untuk melihat lebih lanjut episod-episod yang seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. RKHS hanya di IIUM FM, your campus radio. Show apa tu? Tengok radio. Ha? Tak percayalah. Ha? Tak percaya? Kalau tak percaya, cuba buka IIUM FM dekat YouTube channel. Wow, hebatnya. Apa lagi? Jangan lupa tonton IIUM FM, your campus radio. Selamat kembali lagi di dalam Podcast Madani. Saya Azim Rosnan, host anda untuk Podcast Madani. Jadi sebenarnya tadi kita dah cakap banyak benda. Pasal cabaran, nilai, Betul. hormat. Contoh hormat, kita kena ada hormat untuk di dalam diri kita sebagai seorang pelajar. Kena ada kebersamaan. Betul. Di dalam kelas. Contoh macam assignment, group work semua. Jadi kita akan teruskan lagi perbualan kita. Sebagai seorang student leader lah, Brother Hakim sendiri adalah seorang presiden. Betul, faham. Jadi bagaimana kita nak terapkan atau amalkan nilai-nilai konsep Madani ni? Kita student leader memang kita ada leadership sendiri. Betul. Hormat, adil, semua tu memang kena ada dalam seorang leader lah. Sebab dia adalah seorang leader. Jadi macam mana kita nak amalkan ataupun bagi akal umbi kita ataupun anak-anak buah kita ni ada nilai yang sama, leadership yang sama dan juga mengamalkan nilai konsep Madani ni. Okey, baik. Pertama, dalam konteks organisasi ataupun kepimpinan di bawah kelab-kelab di dalam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk merealisasikan prinsip Madani ini, kita harus mengetengahkan bahawa prinsip Madani ini harus dijadikan sebagai tonggak kepada pengstrukturan juga organisasi mereka. Bila mana Malaysia Madani ini diletakkan sebagai satu, orang kata, batu asas kepada pergerakan mereka di dalam organisasi di universiti, secara tidak langsung setiap tindak tanduk termasuk daripada kepimpinan sehingga ke ahli-ahli ataupun akar umbi akan sentiasa mendorong ataupun mengikut keenam-enam prinsip tersebut. Sebagai contoh, hormat. Dalam konteks kepimpinan organisasi, bagaimana kita hendak hormat kepada ahli-ahli kita walaupun kita berjawatan besar, dan bagaimana sebagai seorang ahli kita menghormati ketua kita dalam konteks menerima arahan dan dalam masa yang sama mementingkan musyawarah sebagai wadah untuk memastikan setiap pendapat, setiap apa yang kita sampaikan itu sentiasa didengari walaupun di peringkat atasan ataupun di peringkat bawahan. Kemudian bagaimana yang kita nak katakan sebagai daya cipta. Sebagai seorang pemimpin ni, dia kenalah berikan kepercayaan. Kita pun ada keyakinan dalam prinsip Madani. Sebab itu bila adanya keenam prinsip Madani ini, ia akan bergerak dalam satu, orang kata, dalam satu arus yang sama. Bila kita yakin kepada anak-anak buah kita, anak-anak buah kita mampu memberikan sebuah inovasi ataupun daya cipta yang baik terhadap setiap program ataupun setiap aktiviti yang ingin dilakukan di dalam organisasi tersebut. Jadi penekanan saya adalah setiap organisasi ataupun setiap kelab ke persatuan yang ada di IAA ini, jadikanlah Malaysia Madani ini sebagai kerangka asas untuk menggerakkan organisasi mereka agar organisasi mereka ini berstruktur dalam masa yang sama, mempunyai masa depan dan juga mempunyai satu perkara yang jelas untuk dikejar, untuk memacu mereka terus berjaya. Jadi sebab kita tahu lah, sebab mungkin kita adalah student leader, kita pernah mengorganisasikan beberapa event. Kita tahu lah perangai anak buah kita ni lain-lain, betul? Betul. Jadi benda tu susah sangat nak terapkan. Jadi kalau ada
beberapa nilai ataupun beberapa amalan yang kita amalkan, contoh macam konsep hormat kepada kita punya ketua ataupun program manager lah. Benda tu adalah salah satu perkara yang boleh mengubah environment di dalam sesuatu organisasi itu sendiri, betul tak? Betul, dan sebenarnya boleh dikatakan ia adalah common sense. Betul. Dalam kita hidup berorganisasi, akan ada yang lebih tua, akan ada yang lebih muda. Sama juga dalam konsep kepimpinan, kita perlu menghormati yang lebih muda kerana ia pada satu masa akan datang mereka juga akan menjadi yang tua. Betul. Jadi setiap organisasi itu perlulah adanya kita panggil sebagai kesefahaman. Kalau mereka tidak ada kesefahaman, bagaimana ke-6 prinsip ini hendak diaplikasikan dengan berkesan. Betul. Jadi Berhakim, kalau apa pendapat Brother Hakim, apa nilai yang mencerminkan sesebuah event tu yang boleh disamakan dengan di dalam konsep Madani sendiri? Maksudnya adakah mana nilai yang berjaya ditunjukkan oleh peringkat universiti lah. Jadi kalau saya berikan satu contoh nilai seperti ihsan, ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik di UIAM bila kita melancarkan Ihsan Hub sebagai satu inisiatif. Bagaimana kita mengatakan bahawa Madani itu adalah sebuah slogan yang merayakan ataupun meraihkan seluruh rakyat yang datang daripada pelbagai latar belakang. Kerana di Ihsan Hub, sebuah pilot study yang kita lakukan untuk memberikan sebuah layanan makanan yang baik kepada mahasiswa yang kurang berkemampuan. Dalam masa yang sama, ia turut mempromosikan menu dan juga harga yang menarik kepada golongan-golongan pelajar yang bukan daripada golongan yang dalam kesusahan, iaitu M40 ataupun T20 maksud saya. Kemudian perkara ataupun aktiviti lazim yang dapat kita lihat yang dilakukan oleh pejabat Deputi Direktor Hal Ehwal Pelajar sendiri adalah program Mahabah Food. Merupakan program yang mana kita memudahkan dan masa yang sama kita memberikan sifat ihsan kepada para pelajar yang kebiasaannya akan sering berasa lapar di waktu tengah hari. Jadi Mahabah Food ini dilaksanakan lazimnya sewaktu tengah hari. Kebiasaannya jam 12 hingga jam 1.30. Kita menyediakan makanan percuma, tidak kira daripada latar belakang T20, B40. Bahkan kalau anda seorang pensyarah pun mampu untuk ambil makanan tersebut. Kerana ia sebuah inisiatif untuk kita meraihkan setiap komuniti di UIA untuk memastikan mereka ini sentiasa dalam keadaan yang sihat dan kesihatan mereka sentiasa terjaga, walaupun mereka ini mungkin mempunyai pelbagai permasalahan di belakangnya. Jadi inisiatif ini ibarat satu perkara yang boleh melegakan kesusahan, beban yang dihadapi oleh komuniti di dalam UIA sendiri. Patutlah saya tengok beratur panjang. Betul. Apa benda lah kan. Dan lauknya pun agak menarik. Macam rezeki saya dapatlah kambing itu. Masyuk. Kambing Kambing alhamdulillah. Kalau saya tahu lah, saya beratur saya sebab saya tengok beratur panjang ni apa benda ni kan. Betul. Ingat ada event apa ke punya. Mahabah Food. Betul. Baik. So kita kembali balik kepada konsep Madani sendiri. Betul. Okay, kalau kita tengok lah kan, setiap orang ada perspektif masing-masing. Betul. Apabila saya layari social media saya, apabila cerita pasal Madani ni, ada beberapa orang lah cakap yang pasal konsep Madani ni hanya slogan sahaja. Slogan macam sebelum-sebelum ni, Satu Malaysia, Wawasan 2020 macam tu. Jadi macam mana Brother Hakim sendiri sebagai Presiden Kelab Mahasiswa Madani ni nak membetulkan konsep Madani ni bukan hanya sekadar slogan, tetapi ia adalah nilai penting untuk para pelajar dan juga para belia. Baik, untuk naratif tersebut, kita tak dapat nafikan bahawa Malaysia Madani ini adalah slogan yang dibawa oleh kerajaan, sama tarafnya seperti Satu Malaysia, Wawasan 2020, kerana ia adalah sebuah politik kenegaraan. Ia adalah sebuah slogan. Tapi apa yang membezakan Malaysia Madani ini berbanding dengan slogan-slogan yang sebelumnya adalah kita melihat bahawa Malaysia Madani ini lebih lengkap. Lengkapnya dari sudut apa? Dari sudut pembangunan modal insan, peradaban, ekonomi, alam sekitar. Kerana di dalamnya kita mempunyai ke-6 prinsip yang lengkap. Nak berkata soal ekonomi, kita ada kemampanan. Nak berkata soal
pembangunan kemanusiaan, kita ada ihsan, kita ada hormat. Nak bercerita tentang alam sekitar, inovasi, kita ada daya cipta. Jadi nak mengatakan bahawa Malaysia Madani ini hanya sekadar slogan, sebenarnya saya boleh menepis kenyataan tersebut bahawa mereka kurang memahami Malaysia Madani itu kerana mereka sering dikaburi dengan pelbagai naratif-naratif yang berniat jahat. Pelbagai perkara yang dilontarkan itu lebih kepada politik kebencian. Jadi kita harus melihat Malaysia Madani ini dari kacamata ilmiah, bukannya daripada kacamata politik. Tolak tepi segala bentuk politik kerana ia adalah sebuah hasrat yang dibawa untuk membangunkan ketamadunan. Memang benar ia dibawa oleh seorang Perdana Menteri yang merupakan seorang ahli politik, tapi kita harus melihatnya dari sudut hikmah. Apa yang nak dibawa tu ada maksud di sebaliknya, bukan hanya sekadar politik semata-mata. Jadi ia perlu dilihat secara menyeluruh, mengambil ia dan mentelaahnya dengan lebih baik berbanding kita menolaknya bulat-bulat. Jadi untuk persoalan adakah ia slogan itu, sebenarnya dia bukan saja slogan untuk kita jerit ataupun kita boleh katakan hebohkan di satu Malaysia, tapi sebenarnya ia adalah satu harapan. Harapan untuk negara kita 5 ke 10 tahun akan datang. Dan insya-Allah jika ia dilaksanakan dengan baik, ia boleh diteruskan dalam 20 bahkan sampai bila-bila jika ia dihayati sebaiknya oleh rakyat Malaysia. Sifat tabayun tu kena ada. Sifat tabayun perlu ada, betul. Terutama bagi kita orang Islam, tabayun itu sangat penting kerana kita memerlukan maklumat yang tepat agar kita boleh membuat evaluasi yang betul. Okey. Baiklah. Macam kita tahu lah, dekat UIA ataupun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kita punya pegangan ataupun falsafah kita adalah tauhidik epistemologi. Jadi berada adalah daripada Kelab Mahasiswa Madani. Kelab ini juga membawa falsafah ataupun pegangan sendiri, iaitu konsep Madani. Bagaimana berada sebagai seorang presiden ataupun konsep Madani ni lah yang akan membawa ataupun nak seiringkan tauhidik epistemologi dengan konsep Madani ni di dalam kampus kita? Baik, berkaitan dengan tauhidik epistemologi dan juga falsafah Madani ini, sebenarnya ia tidak lari jauh. Dia saling melengkapi dan mempunyai titik pertemuan yang sangat-sangat sepadan dan sangat-sangat sama. Sebagai contoh, tauhidik epistemologi ini adalah sebuah kerangka menyatukan ilmu dan juga wahyu. Jadi penyamaan atau titik kesamaan yang ada di dalam Malaysia Madani dan juga tauhidik epistemologi ini adalah kerana kedua-duanya menjurus kepada matlamat untuk membangunkan manusia yang bertamadun. Dari sudut kita panggil civilization. Jadi boleh dikatakan kerangka Madani ini adalah sebagai induknya, sebagai kita panggil kalau sebuah pohon tu sebagai batangnya, tiangnya kalau jika analoginya sebuah rumah. Dan Malaysia Madani ini adalah falsafah sosialnya, bagaimana daripada tauhidik epistemologi ingin kita terjemahkan dalam bentuk kehidupan harian melalui Malaysia Madani. Sebagai contoh, kita dalam prinsip Malaysia Madani kita menekankan aspek keyakinan. Dalam tauhidik epistemologi kita perlu mempunyai keyakinan untuk menyampaikan ilmu berdasarkan kepada wahyu. Kerana di dalam dunia keilmuan pada masa ini, kefalsafahan Islam itu sudah jauh ditinggalkan oleh kefalsafahan Barat. Jadi dengan mempunyai prinsip keyakinan untuk membawa falsafah Islam ini ke hadapan dan membawanya lebih maju ke hadapan, kita memerlukan keyakinan yang sangat tinggi. Dan kedua, kita memerlukan daya cipta. Bagaimana kita nak berinovasi dalam keadaan falsafah Barat telah menghantui kita pada masa ini, agar ia boleh diterjemahkan dan boleh diterima dalam konteks masyarakat untuk menerima kefalsafan Islam ini. Jadi ia memerlukan daya cipta dalam bentuk kaedah penyampaian. Jadi sebab kita dah nak terapkan kepada para pelajar dan para belia tentang konsep Madani sendiri, dan juga di Universiti Islam Antarabangsa kita menerapkan tauhidik epistemologi. Macam mana kita nak implement ataupun nak membuatkan para pelajar kita ni mengamalkan lebih dalam ataupun menggunakan konsep ataupun nilai-nilai ni dalam kehidupan seharian mereka? Jadi sebenarnya untuk persoalan tu, pertama mereka memerlukan kefahaman dahulu. Jika tidak mempunyai kefahaman yang jelas,
maka kedua-dua kerangka tersebut tidak mampu dicapai. Baik dari sudut tauhid epistemologi ataupun dari sudut kerangka falsafah madani. Jadi pertama, di peringkat pelajar mereka perlu mempunyai kefahaman yang jelas. Para pensyarah, terutamanya para pentadbiran di peringkat UIA sendiri harus memberikan komitmen yang tinggi untuk menjelaskan kepada para pelajar bagaimana tauhid epistemologi ini yang berganding sama dengan Malaysia Madani mampu untuk membina sebuah para pelajar ataupun mahasiswa yang mempunyai ketahanan, yang mempunyai kualiti. Jadi bila kita dah ada exposure, mempunyai pendedahan yang sangat jelas, maka para pelajar ini mudah untuk mereka mentafsirkan perkara tersebut dalam kehidupan mereka. Mereka akan lebih selesa untuk melakukan perkara tersebut kerana sudah mendapat pencerahan yang baik. Jadi pendedahan itu sangat penting. Apabila ada pendedahan, sudah pasti para pelajar ini mudah untuk melaksanakannya. Jadi cakap pasal pendedahan, konsep madani juga ada beberapa event lain yang menerangkan tentang konsep madani, betul? Betul. Dan juga UIA adalah salah satu universiti yang membuatkan event itu yang menerangkan tentang konsep madani sendiri. Betul. Jadi untuk pengetahuan penonton, boleh tak Berada Hakim memberitahu apakah program-program yang dilaksanakan untuk memberi pendedahan tentang konsep-konsep madani ini? Okey, baik. Di peringkat pentadbiran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kita telah pun melakukan beberapa program besar ataupun program yang dijadikan sebagai program rasmi di peringkat universiti. Terutamanya adalah syarahan idea madani yang dilaksanakan sendiri oleh Profesor Emeritus Dato' Osman Bakar, rektor kita, untuk menerangkan secara lebih mendalam, secara lebih ilmiah apa itu Malaysia Madani, bagaimana ideanya tertimbul, bagaimana pelaksanaannya dan konsepnya. Dan kita juga ada beberapa aktiviti-aktiviti yang lebih menjurus kepada penerangan Malaysia Madani itu secara dekat kepada pelajar. Sebagai contoh, kita mempunyai wacana idea madani ataupun kita panggil MINDS, Madani Intellectual Discourse, yang juga dilaksanakan oleh Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar kita, iaitu Profesor Dato' Fauzan, untuk memberikan pendedahan, penerangan secara terus kepada para pelajar dengan memberikan pendekatan bahawa rektor sendiri pun boleh mendekatkan diri mereka kepada para pelajar agar madani itu lebih dekat kepada diri para pelajar kita. Dan kita juga ada melaksanakan beberapa program lain seperti pertandingan TikTok untuk memberikan para pelajar kita lebih selesa dan lebih, orang kata, mempunyai idea bagaimana ingin melontarkan idea madani itu dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk media pada masa ini. Okey, faham. Jadi kita kembali balik kepada pasal konsep madani itu tadi, social media. Betul. Apabila salah faham berlaku tentang konsep madani ini, banyak di antara yang saya lihat sendiri di TikTok saya, apabila saya scroll tentang konsep madani, dia banyak kepada negatif ataupun kata-kata yang toksik lah. Tapi benda negatif ni kita tahulah, apabila kita ada positif, mesti ada negatif. Betul. Jadi apabila komen-komen negatif ini dilontarkan, apa perancangan ataupun langkah-langkah yang boleh dibuat oleh kerajaan sendiri ataupun mungkin kelab mahasiswa madani ini untuk mengurangkan perkara-perkara yang negatif terhadap konsep madani sendiri? Ya, kalau bertanya berkaitan dengan langkah ni, sebenarnya elok tanya YB Fahmi Fazil lah, sebab itu bidang kuasa beliau. Baik. Tapi kalau dalam konteks di UIA sendiri, di peringkat kita tidak mampu melakukan banyak perkara kerana ada keterbatasannya. Dan kita hanyalah sebuah kelab yang membantu aspirasi ini disampaikan kepada para pelajar. Pendekatan yang kita boleh lakukan adalah kebiasaannya advokasi. Bagaimana kita nak menerapkan apa itu nilai murni dalam penggunaan digital, kerana nilai-nilai murni ini bukan sahaja perlu dilakukan secara non-visual, ia perlu dilakukan juga dalam bentuk media. Sebagai contoh, dalam konteks mengeluarkan berita-berita palsu, mengeluarkan fitnah-fitnah dan bahkan lebih teruk melakukan cyberbully, pembulian dalam bentuk cyber.
ia memerlukan pendedahan dan juga advokasi yang tinggi daripada semua pihak. Bahkan ia bukan saja perlu dituntut melalui kelab mahasiswa madani, ia perlu dilakukan oleh semua kelab yang mempunyai wadah perjuangan yang sama, iaitu memperjelaskan masyarakat, memperjelaskan mahasiswa bagaimana pentingnya adab dalam penggunaan media sosial. Jadi di kelab mahasiswa madani kita akan cuba untuk menerangkan mungkin setiap berita-berita yang tersebar itu apa yang betul, apa yang salah, apa yang hitam, apa yang putihnya. Jadi kita akan cuba melihat sama ada perkara itu benar ataupun tidak. Tidak dapat dinafikan kenapa perkara-perkara seperti naratif buruk ini berlaku, kerana ia dilakukan oleh kepimpinan kerajaan sendiri. Itu pada saya kita perlu tolak tepi. Kerana madani ini bukan bertunjangkan kepada individu. Walaupun ia dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia tidak harus diletakkan sepenuhnya kesalahan penggunaan madani itu terhadap beliau. Jadi kita perlu memastikan bahawa setiap slogan yang digunakan, iaitu Malaysia Madani, adalah sebuah perkara yang boleh difahami oleh para pelajar. Dan mereka perlu tahu di mana batasannya jika kita ingin berkata soal Malaysia Madani, bahawa ia tidak perlu libatkan politik kerana ia melibatkan peradaban. Faham. Jadi itu adalah atas diri sendiri jugalah, betul? Ya, betul. Apabila kita ada rasa hormat, kita ada rasa hormat kepada orang lain untuk mereka berkata apa-apa pun, tapi dengan keterbatasan. Jadi kita akan melahirkan diri kita dengan rasa yang lain, dengan rasa baik. Jadi orang baik lah kan. Jadi kita hampir ke penghujungnya. Apa nasihat Brother Hakim untuk pelajar-pelajar yang tengah struggle apabila dalam grup ni ada orang yang perangai macam ni, ada yang perangai macam ni. Dia tak ada rasa hormat dalam diri sendiri, ataupun ada yang group leader tu dia tak adil. Dia tak delegate tugasan tu dengan secara adil lah. Apa nasihat-nasihat Brother kepada orang-orang yang bersifat negatif seperti ini? Nak nasihat dalam bentuk kaunselor ke ataupun dalam konteks yang lebih general? Mungkin lebih general lah. Lebih general lah, kepada menyeluruh kan. Ya, sebenarnya tindak tanduk manusia ini dalam bentuk lebih formal, kita tidak dapat membantu dengan lebih banyak. Walaupun 1001 slogan yang kita lancarkan, ianya semua berbalik kepada tindak tanduk individu tersebut. Kalau kita telah memberikan satu, orang kata, instruksi yang jelas bagaimana nak menjadi manusia yang baik kepada seseorang, jika hatinya tidak mahu mengikut instruksi tersebut, ia tidak akan mengubah apa-apa. Jadi pada pendapat saya berkaitan dengan permasalahan tersebut, walaupun bukan Malaysia Madani yang dapat membantu mereka, tidak ada slogan yang dapat membantu mereka jika mereka tidak mampu untuk mengubah diri mereka sendiri. Jadi nasihat saya, kita haruslah menjadi manusia yang berguna lah. Ya, betul. Berguna ni aspeknya besar. Jadi bahasa mudahnya, jadi orang baik. Betul. Meraihkan setiap perbezaan, meraihkan kesalahfahaman, dan memastikan semua perkara yang berlaku tersebut pasti ada hikmahnya. Betul. Dan tidak perlu diperbesarkan. Dan sering saya nyatakan bahawa sebagai seorang mahasiswa ini, kita harus kurangkan konfrontasi. Apa-apa isu jangan selalu berfikir melawan adalah jalannya. Betul. Sentiasa utamakan diplomasi adalah jalannya. Setiap perbalahan yang berlaku, jangan fikir duk nak bertumbuk je. Fikir macam mana nak berbincang. Kerana musyawarah itulah jalan Nabi yang terbaik pada zaman dulu. Jadi baiklah, kata-kata terakhir kepada para penonton kita sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Rasa sekejap sesi kita ada ini. Betul. Jadi kata-kata akhir saya ada dua kata-kata akhir sebenarnya. Kita nak bagi dari sudut Madani sendiri dan juga dari sudut bukan Madani sendiri. Pertama, dari sudut Madani, saya ingin mengesyorkan dan juga menyeru kepada semua komuniti, termasuk pelajar dan juga pensyarah di UIAM sendiri, marilah kita bersama-sama memartabatkan slogan Malaysia Madani ini, kerana kita harus melihat ia dari sudut ilmiah bahawa ia membangunkan peradaban manusia dan juga membentuk negara yang lebih cemerlang pada masa yang akan datang. Kemudian nasihat saya yang kedua, nasihat peribadi saya adalah marilah semua komuniti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
kita menjadi seorang warga negara yang peka terhadap isu semasa. Dalam masa yang sama, kita menjadi seorang rakyat yang bijak dalam menilai perkara yang betul dan juga menilai perkara yang salah. Itu saja. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih kepada Hakim sebab sama-sama meluangkan masa kita di IIM FM ni. Alhamdulillah. Kepada para penonton, kita dah sampai ke akhir sesi episod 1 podcast Madani pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak kepada para penonton yang sudi sampai akhir. Harapnya episod kali ini membuka ruang dan minda kepada para pelajar ataupun para belia yang menyaksikan podcast Madani kita pada hari ini, ataupun konsep-konsep yang kita sendiri telah baca di media sosial, agar kita memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi sebelum kita tutup ataupun kita wrap up episod kita pada kali ini, saya mengingatkan lagi kepada para penonton agar jangan lupa untuk subscribe YouTube IIUM FM dan juga YouTube ODR SDCE untuk mengetahui ataupun melihat konten-konten yang lanjut di masa yang akan datang. Jadi untuk episod seterusnya, apa yang kita ada, mungkin international student, InsyaAllah. Bila international student mungkin bahasa yang lain sebab kita Universiti Islam Antarabangsa. Jadi akhir kata saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.